Ini cangkul. Nak ada ni. Mata tumbuh hair. Sini lah boleh. Sini. Ini penuh dah. Lalu untuk aluan juga sini suara sini sini lah Pak mesinnya jadi ini cabut pupuk ni aku buat patah ni. Apa sok ke? Okey lah kau, kita. Misi hari ni ada pokok bunga belur. Masih banyak isodip cangkul discuss unique plan canggih AI dia detect AI summary cangkul discuss unique plan pathway. Macam mana cik?
Hai semua, saya Sabri Ibrahim CKM. Lah daripada tempat saya buat nak buat tanam bunga saya seperti mana kamera Highland lah. Cuba buat seperti mana kamera Highland. Sedang develop. Mudah-mudahan tak lain izin berjaya lah, insyaAllah. Doa-doa lah pasal saya ya, supaya berjaya merealisasikan rancangan saya untuk jadikan tanah ni, tempat ni sebagai tempat yang penuh dengan bunga-bunga, rasa sayu, seperti mana kamera Highland ya, seperti mana kamera Highland. Itu sebenarnya model lah, model saya seperti mana kamera Highland. Masih banyak lagi saya kena baiki, develop. InsyaAllah Sansu mudah berjaya lah. Terima kasih semua. Zainul. Macam nama sebab kita ada ni lah. Lovely, terima kasih banyak. Kalau saya tak wish anda, kita banyak ya, sebab pokok nak bersih tanah ni. Maka cuma Kak Rokiah ada, terima kasih. Ismail Abbas, Wisla, Wina, kasih Mawar 87. Terima kasih banyak, dan saya Sabri Ibrahim CKM. Terima kasih Zuraida, dan terima kasih. Ini pokok mulberry ya, ini pokok mulberry.
Terima kasih semua kepada T Pak Snim, T Fosni Mazura. Ini pokok mulberry ya, mulberry. Mas tapak lain. Mana makasih. Dan ambil cuk gerak ya. Cuk gerak. Mek ada, terima kasih lah walaupun anda tengok sekejap je. Anda tengok muka saya satu saat pun okey lah. Dan saya faham lah bukan senang. Payah sebenarnya untuk dapatkan kepercayaan orang. Itu adalah biasa dunia sebab manusia pada dunia ni ibarat kata ada 10 orang, hanya 1/2 orang saja positif. Kalau mungkin 10 orang mungkin 10 juta atau 10 bilion kan, hanya mungkin 2 bilion yang positif. Bukan senang yang positif dunia dunia gitu. So that's why di satu cabaran besar untuk dapatkan kepercayaan orang. Itulah biasalah dunia. Tak apalah. Tugas saya adalah sentiasa buat sesuatu yang positif. Hasil dari buat positif tu terserah kepada Allah. Terserah kepada Allah lah. Tidak urusan kepada Allah. Pakai yang besar lah ni. Yang kecil ni tak boleh cukup besar. Jangan sambil yang besar pula. Cukup yang besar senang. Kat mana ya? Ini kisah kehidupan saya dalam taman saya. Ada 7 tapi saya nak buat tempat ni, tanah saya ni penuh bunga-bungaan. Seperti atau mungkin sehingga mencapai 90% seperti. Nak 100% mungkin payahlah, mustahil kan. Tapi at least capai sekurang-kurangnya 90%. Seperti Kamera Highland, penuh bunga-bungaan, penuh sayuran. Jadi tempat pelancongan sebenarnya.
makan caku ni semua ni. Caku semua sekali ni. Bagi dia kebun dulu. Yang ni adalah pilihan tapak untuk saya tanam bunga melur. Yang ni pokok mulberry untuk saya buat bonsai. Terima kasih semua yang sudi bersama saya. Walaupun tak sekejap tak apalah. Terima kasih banyak. Saya Sabri Ibrahim CKM untuk Badan Mahisya Umar. Luar ni. Kita kena bagi tanah tu kebul lalu lah. Kita kena buat kotak dulu ni. Kita kena buat kotak dahulu. Mau jadi. Tidak kena ni. Okey, kita kena buat kotak dulu.
Saya kena buat kotak yang ni. Saya nak pergi ambil batu kayu kotak. Sini ya. Paku. Saya ambil, kata lah ambil kayu, batang kayu dan rokok.
Kayu dah habis dah. Oh, dah habis kayu. Kena kat dulu. Terima kasihlah walaupun agak sekejap je, tak apa. Level saya sekarang memang patut macam tu. So kita kena terima apa yang telah ada untuk level semasa lah. Nanti level biasa pula. Level nombor 2. Kita level nombor 2. Habis kayu kena sabar habis dah. Ini kuat pula habis. Habis dah. Dah habis lah. Sudah habis. Ni buka bunga roh Jepun dalam proses dapatkan level tertinggi. Cara yang betul lah. Kita masih gagal lagi. Seperti biasa lah. Seperti biasa. Saya kena beluk ni. Mana apa-apa ni boleh. Buka. Ambil sini. Sini. Ini enggak untuk ni kotaknya. Hujan lah. Hujan. Nak main set ni. Sebab hujan.
Okey. Kita berlindung lah. Dia bawa hujan. Hujan. Duduk sini ya hujan. Ada hujan tak lembab lah ya. Hujan saya berlindung pokok manggis. Macam nama lah. Yang Lok Aceh. Peter NG342. Habibah Harun. Maharomiru. Saya ada ke taman saya ni. Saya berlindung bawah pokok manggis sebab hujan. So saya baca nama-nama yang muncul lah. Okey. Kalau tak menarik maka saya ya. Peter NG342 Habibah Harun Rom. Lagi. Nama ke ni. Saya Sabri Ibrahim Zaki M. Live daripada dalam taman saya. Duduk di bawah pokok manggis. Keramalah Sepiah Saleh. Terima kasih kepada Sepiah Saleh walaupun sekejap saat pun tak apa. Untuk level saya yang level 1 ni, dia beginner ni, dia okey lah. Okay. Nana Ana 04. Dia macam tu sahabat-sahabat semua. Okey. Segala ataupun semua individu berjaya macam tu. Hang Cangkup Pakna, Nurul Faizah, Rokiah, Zawiyah binti Maha. Jadi nak beritahu ni ialah memang lumrah dunia macam tu lah. Lari dah. Dunia Tuhan design macam tu. Semasa follower tak ramai, memang bersebut nama seseorang. Nurul Faizah, Rokiah, Zawiyah binti Maha. Tapi bila sampai level nanti, anda dah ramai follower, komen berpuluh-puluh secara naik, maka ketika itu akan berlaku lah situasi di mana anda tak mampu untuk roikan semua orang. Saya nak cari payung ni. Saya cari payung sekejap. Saya ambil payung sekejap. Okey, payung kat sana. Kata payung habis ni. Okey. Kata saya ni. Hujan sekali lebat. Namalah Nancy Biang. Lagi Mang. Apa nama? Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Waktu scroll sekejap sahaja. Mainah Jimba. Nama ya ini. Sebab apa? Sebab kemakluman Mainah Jimba, saya dalam taman saya ni tadi buat kerja-kerja tanam bunga sebagainya.
ke arah misi seperti mana Kenara Highland, jadi berhujan. So, saya berindu buah pokok manggis. Oleh kerana hujan terlalu lebat, semakin lebat saya cari payung. Bermakna atas payung ni adalah pokok manggis. Okay. Zizah Norma. Seperti ni. Missing U898. WR. Macam nama dia. Sambil tu saya cabut rupuk lah. Sambil tunggu ni. User 96166. Saya sedang berusaha mencari rakan-rakan yang positif, ya. Rakan positif. Jadi saya stop kerja sebab apa? Sebab hujan dah lebat. So, saya stop kerja. Jadi saya teruskan live juga dengan cara menyebut nama-nama sahabat yang muncul dalam live saya. EN. Apapun sahabat-sahabat semua, ya, saya sentiasa berusaha untuk saya minta Allah Ta'ala supaya diberikan rakan-rakan kita yang positif, pemilik akaun kita yang positif. Muhammad Lazim Arif, Syirah 2014. Sebabnya anda pun tahu kan, bila kita berkawan dengan pemilik TikTok yang positif, kita juga akan dapat tempias aura positif daripada dia orang. Bermaksud, kalau kita berkawan dengan pemilik akaun TikTok yang negatif, maka tempiasnya juga terkena kepada kita. Ibarat kata, kita berkawan duduk dekat dengan penjual minyak wangi, dia tak beli, tak guna pun minyak wangi, tapi duduk dekat ni, duduk sekaki dengan dia. Sebelah kita tu dia jual minyak wangi, maka kita akan terkena juga aura wangi dia. Nuriah Jaafar 82. Sama juga, itu contoh dari segi positif. Kalau sekiranya kita berada dekat dengan tukang penepa besi, dekat sekaki dengan dia orang, maka kemungkinan besar untuk kena percikan api pun tinggi lah. Itu ibarat itu kiasan, perumpamaan, ya. Kalau kita dekat dengan sesuatu, contoh apa, seperti rakan-rakan TikTok dan sebagainya. So kalau kita berkawan dengan pemilik akaun TikTok yang negatif, maka kita akan terkena percikan yang negatif. Tak banyak dan sikit, ya. Kalau kita berkawan dengan pemilik akaun TikTok yang positif, kita akan terkena percikan positif. Tak banyak, sikit terkena. Cik Tena. Saya cuba ingat ni. Senang untuk next time tu saya boleh saya sebut nama anda semua. User 612638. Terima kasih. Saya sabar sikit ni. Aira Rohani. Sambil tu saya bercakap tentang brand, ya. Nama penting sahabat-sahabat semua. Maaf kawan lorak. Omnisu 905. Saya bercakap satu perkara, satu cabang ilmu pengetahuan berkenaan dengan brand. Brand bahasa putih, bahasa kita nama lah. Nama. Hujan dah. AI summary, Hujan dah. Discussion, follower, growth and celebrate. Canggih AI. AI TikTok boleh baca apa yang saya cakap ni. Dia tahu sini, jangan hujan ni. Saya berpayung ni. Payung. Sebab ada pokok manggis sekarang ni. Dan buat kerja-kerja nak tanam pokok bunga melur. Tadi hujan, saya berhenti sekejap. Berindu di bawah pokok manggis. Tapi bila dapat hujan terlalu lebat, air banyak, tak ada kawa juga. So, saya ambil payung lah. Supaya ni berada di pokok manggis.
AI sambil baca. Oh janda, discussion, follower growth and celebrate. Oh canggih. Jadi sahabat-sahabat semua, saya perlu beritahu sesuatu yang benar. Kalau you all buat, insya-Allah jadi. Buat benda betul. Sebab saya memang sentiasa berusaha untuk kekal jadi orang positif. So saya nak memercikkan aura positif pada mana-mana, sama ada bukan rakan TikTok saya ataupun telah rakan saya nak percikkan aura positif berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan nama. Orang putih panggil brand ya, Tika Maknur. Surat dulu apa ni? Call me die shy. Tadi kepentingan jenama sahabat-sahabat semua bukan sesuatu yang boleh kita anggap sebagai remeh ataupun lekeh ataupun tidak ada apa-apa kesan ataupun impak dia. Nama yang kita pakai sama dalam platform TikTok ke, di IC ke kan, ataupun di mana-mana lain, Cik B ke, Wasabi sebagainya, IG ke sebagainya, ia lebih kesan kepada diri kita sendiri, pada sama ada emosi kita ataupun mental kita. Nama tadi. So macam mana kalau kita namakan, contoh dalam platform TikTok lah, kita namakan dengan nama yang betul, nama yang molek, yang jelas, yang menunjukkan, yang menggambarkan, yang boleh beri persepsi pada orang yang kita orang positif, maka dia akan, nama kita yang positif yang baik tu akan menarik juga pemilik akaun TikTok yang positif. Sebab biasanya berlaku, normal biasa berlaku, kalau kita memiliki nama yang positif, yang baik-baik, ia akan memercikkan aura yang baik-baik. So, dia akan menarik masuk kepada kita kembali aura yang baik. Kenapa? Kerana nama yang kita guna pakai dalam TikTok adalah baik. Itu saja poin pertama. ABJ Mainah Jimba. Terima kasih. Oh, makna sekali kalau ABJ depan saya tu, spesial. Invite PM Jati Craft Malaysia. Gitu. PM Jati Craft Malaysia. Terima kasih kepada PM Jati Craft Malaysia. So untuk makluman ABJ atau rakan sahabat, hari ni saya cakap, saat sekarang ni saya cakap berkenaan dengan pentingnya nama. So kalau sekiranya anda seorang yang positif, seorang yang nak berkawan, nak mencari orang-orang yang positif, maka langkah yang pertama asas adalah kita ataupun anda perlu guna nama yang betul, nama yang kata apa sebenar-benarnya. Ya tak? Kerana apa? Kalau sekiranya kita guna nama yang pelik-pelik, maka kita akan dapat rakan-rakan yang pelik-pelik juga. Kalau kita gunakan positif, gunakan nama yang baik, yang elok, kita akan dapat juga rakan-rakan nama-nama baik juga. Dan begitu, dia akan tarik, nama kita akan menarik, akan memercikkan, akan menghantar gelombang yang positif ataupun negatif, dan dia akan return balik kepada kita positif atau negatif. Bermakna kalau nama kita, nama yang ada unsur-unsur yang tak jelas, kesamaran, maka dia akan menarik juga unsur-unsur yang tak jelas atau kesamaran. Contohnya macam Zarinah Zainal, bagus. Zarinah Zainal memang bagus, nama awak bagus. So dia akan menarik orang positif. Walaupun kita tak tahu apa nama hakikatnya, tak tahu kan, adakah Zainal seorang yang positif, tapi nama tu dah menggambarkan. Sudah akan menariklah orang-orang yang ataupun menarik pemilik akaun yang positif kepada Zarinah
Zarinah Zainal, sebab dia guna nama yang betul, ya. Ini apa saya cakap ni adalah kenyataan lah, walaupun anda mungkin tak suka dengar ataupun rasa pahit untuk ditelan, tapi dah kenyataannya. Cuma maknanya apa yang saya nak beritahu adalah poin pertama ialah tentang kalau kita nak dapatkan pemilik akaun Facebook, pemilik akaun TikTok yang baik-baik, antara banyak cara, dia ada banyak cara dia. Antara asal ialah kita perlu gunakan nama yang sebenar ataupun nama yang, walaupun kalau sebenar tak apa, nama manusia lah, nama manusia. Okey. Sekali terima kasih kepada siapa ya, pencinta bunga 09 Zabedah, terima kasih. Kepada yang bermasuk, walaupun sesaat ataupun ternampaklah saya sesaat, anda mungkin tak boleh apa. Saya kenalkan diri saya Sabri Ibrahim SPM, kerana hujan. Saya berteduh dengan payung di bawah pokok manggis dalam taman bunga saya. Misi saya adalah buat kerja untuk mencapai tahap sekurang-kurangnya 90% seperti mana Kamera Highland. Saya sedang ke arah membina tanah ni penuh dengan bunga-bungaan dan juga sayuran. Setelah masa nanti saya akan jadikan tempat lancongan lah untuk dapat ikan, insya-Allah. Untuk makluman pencinta bunga 09. City still alive. City still alive. Saya sebut nama anda sebab saya nak lock dalam ingatan saya. Itu yang saya sebut tu. Sebab bila kita sebut berulang kali, antara faedah ialah kita akan, antara cara lah untuk memudah ingat. Ada banyak cara lain. Antara banyak cara lah kita sebut sesuatu tadi, sebut nama, kalau apa sajalah, kita nak apa tadi, secara banyak kali. Contoh saya sebut City still alive. City still alive. Hari ini untuk nama City still alive, saya bercakap tentang poin pertama berkenaan dengan kenapa pentingnya kita gunakan nama yang sebenar dalam akaun TikTok kita. Tak sebenar TikTok, apa juga sama saja. Ocean, terima kasih Ocean. Rina Bundle 2. Terima kasih kerana sudah tengok live saya walaupun satu saat. Salam berkenalan, saya Sabri Ibrahim SPM, sedang live daripada dalam taman saya, yang mana misi saya adalah untuk jadikan taman saya seperti mana Kamera Highland, at least mencapai tahap 90%. Walaupun tak dapat 100%, at least 90% ke atas lah. Untuk makluman, Rihanna Bundle 2 dan juga Ocean, jika masih lagi tengok live saya ini. Saya terpaksa teduh, tak susah juga sebab hujan. Jadi kesempatan saya guna untuk saya membaca dan menyebut nama-nama mana-mana individu atau TikToker yang terlihat live saya sekarang ni. Wan, terima kasih. Wan pun satu nama bagus. So AI Sambi kata discussion on planting techniques and the beauty of manggis. Dia boleh baca apa yang saya summarizekan tu, AI tu. Discussion on planting techniques and the beautiful of manggis. Bukanlah, tu lepas dah tu AI. Saya cakap macam brand. The important of brand. Now juga AI detect ni. Sekarang saya cakap, now I'm discussing. Betul tak? Saya tak tulis Inggeris. Discussing on branding. The kepentingan of branding technique. AI TikTok tulis itulah ya. Nurul Effendi, terima kasih. Ni Arwin Ode. Terima kasih
Arwin Order. So untuk melawan Arwin Order, saya cakap tentang kepentingan brand ataupun nama sekarang ni. Okay, Salmat Ismail, nama yang bagus, mana brand yang bagus lah. InsyaAllah saya akan cuba log pada masa saya akan minta berkawan dengan Salmat Ismail. Sebab saya fokus sekarang untuk maklumat Salmat Ismail. Dan anda pun juga tahu, ya, kita perlu berkawan. Ini adalah level yang asas. Perlu berkawan dengan pemilik akaun TikTok yang menggunakan nama biasa ataupun yang sebenar. Kenapa? Untuk makluman Ismail, kerana nama seseorang, nama sesuatu, dia ada aura dia. So kalau nama yang bagus, nama positif, dia akan menghantar, akan melepaskan gelombang positif, maka dia akan return balik kepada kita, ya, orang-orang yang positif juga. So antara cara untuk dapatkan pemilik TikToker, pemilik akaun TikToker yang bagus, antara cara ialah kita namakan, saya ulang ya, namakan akaun TikTok kita dengan nama yang sebenar. Walaupun bukan wajib, tapi itu antara caranya lah. Ya, nama sebenar, nama yang normal, bukan nama bunga, bukan nama pelik-pelik, bukan. Itulah asas dia lah untuk makluman Salmat Ismail, jikalau Salmat Ismail masih bersama saya. Kemudian seterusnya adalah Athena Mali, Cikgu Mat. Cikgu Mat harap seorang cikgu juga lah ya. Sebab nama Cikgu Mat tadi menggambarkan, memercikkan atau melepaskan ataupun menyebarkan aura yang positif ataupun negatif. Kalau Cikgu Mat seorang yang betul, seorang yang positif, dia akan menarik, dia akan melepaskan, akan memancarkan frekuensi yang positif, maka insya-Allah dia akan menarik balik, akan return back yang positif. Bermaksud yang return tak mungkin dalam konteks, dalam platform TikTok ni, insya-Allah dia akan menarik, memulangkan balik kepada Cikgu Mat individu yang positif. Lupi Syndicate, Jeleha Osman, Cik Gayah, Cik Tun Maliki, J4, J48, Nur Hayati 32. So untuk malaman Nur Hayati 32 bermaksud kan, saya ulang, saya sebut berkenaan dengan hari ini, bercakap tentang kepentingan nama dalam platform TikTok, yang mana jika sekiranya kita gunakan nama yang baik-baik, yang betul-betul yang biasa-biasa, bukan pelik-pelik, maka bila kita gunakan nama yang betul macam Nur Hayati tu, nama betul, nama yang normal, maka insya-Allah anda ataupun Nur Hayati akan dapat balik, akan dapat rakan-rakan yang positif. Itu adalah kenyataan lah. Walau mungkin ada beberapa sahabat tak setuju, tak apa, tak masalah. Tapi anda kalau study balik, kena akui bahawa itulah apa yang saya sebut adalah betul lah. Nuri Mawar, Anggrek Desa. Saya tak banyak ulas kepada akaun TikTok Nuri Mawar, Anggrek Desa, sebab saya takut anda terasa hati. Cuma harap Anggrek Desa dan juga Nuri Mawar belajarlah tentang kenapakah dalam platform TikTok atau platform lain kita perlu gunakan nama yang betul. Seperti contoh macam Hanisa Yusof, itu nama yang biasa, maknanya bagus lah. Kalau nama pelik-pelik, nama kucing berlari, kucing bertanduk, dia akan memberi impak juga kepada kita balik sebenarnya. So that's why saya namakan saya punya Sabri Ibrahim ZKM. Kenapa saya masuk ZKM ya? Kenapa? Sebab sebagai pemisah atau pemudah dapat jumpa saya. Sebab kalau hanya masukkan Sabri Ibrahim tanpa ZKM, maka ada ramai. So untuk mudah dekat saya ingat dalam dunia TikTok ni, saya seorang kot yang menggunakan brand ataupun nama Sabri Ibrahim ZKM Shop. So ini akan membantu, point lah, akan memudahkan orang jumpa kita. So kalau nama ada contoh macam Faizal 6322. So saya ingat dalam dunia
TikTok yang ada ramai pengguna berjuta ni, maka bila orang cari saya Faizal 632, maka mudah jumpa. Itu dia kebaikan dia. Tetapi seelok-eloknya gunakanlah nama yang common-common, yang biasa-biasa. Sebab nama yang baik-baik, nama yang biasa-biasa tapi yang mudah orang dapat kita lah orang bukan pelik-pelik, maka mudah untuk dapatkan juga pemilik akun TikTok yang positif. Yokit nak menang tak pasti macam mana. Nanti akan ada masa, ada rezeki, saya akan tengok profil Yokit nak menang. Saya tak boleh kamera lebih, takut antara rasa hati ya. Saya duduk di rumah lah. Mungkin dah gedar ni, saya nak sama balik kerja saya. InsyaAllah untuk menanam pokok bunga melur. Muhammad Syahidul 337. Muhammad Syahidul 337. So saya faham lah, mungkin juga di dunia ramai yang menggunakan Muhammad Syahidul, maka untuk ada pembezaan dan memudahkan cari Muhammad Syahidul, dia masukkan 337. Sama saya Sabri Ibrahim, bersama ZKM Shop. So saya ingat dalam dunia TikTok ni berjuta pengguna TikTok ni, saya seorang insya-Allah yang menggunakan nama Sabri Ibrahim ZKM Shop. Sama juga macam Muhammad Syahidul 337. So baguslah, syabas kepada Muhammad Syahidul 337 dan kepada Faizal 322. Kita bertir ni. Sama saya. Tadi ni buah pokok manggis tadi, tapi tak dapat cover juga, dia lebat. Saya guna payung lah. So hujan dah reda, sama-sama balik kerja saya. Allah. Ni saya lah untuk indahkan anak ni seperti mana kamera Highland. InsyaAllah dah berbuah dah pokok ni. Ni pokok guci dah buah ni. Alhamdulillah. Dia makan buah guci ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Buah dia boleh makan, dan juga daun dia dah pucuk ni boleh jadikan ulam. Sedap. So, saya pangkas. Dan baru ni perasan dah ada dah. Keluar dah bunga untuk buah pokok gucil. So sama balik saya ni. Okey. Untuk menyiapkan buat kotak ni untuk memudahkan saya menggeburkan tanah. Itu dia. Okey, beres. Sekejap Terima kasih yang sudi bersama saya. Okey tu. Kita pindah kat sini ni. Kita pindah kat sini insya-Allah. Itu dia. Yang bermasuk, kalau saya tak sebut nama anda, maafkan saya lah. Nak fokus buat kerja ni insya-Allah. Fokus buat kerja ni. Hujan semula, saya kena ambil payung. Kena cover handset ni. Dread.
to puzzle into place. Ini lagu ni punya kena TikTok ni. Okay, saya kena terang mak 5. Okay, hujan sahabat. Saya kena kawal insect ni. Apa guna ni mak? Buat batuk mana je batuk? Yang ada banyak ni. Ataupun mudah. Mak. Nak mudah mak. Bersih abah. Abah ni dah ada pisau apa tu. Abah ni dah abah. Cabut dah. Dan hitam ayam mak mek bunga. Terima kasih Sarifah Wahab. Salam bukti saya lah. Siti Sabidah, terima kasih. Ada Nanwi, terima kasih. Kerana hujan sedang turun. Hujan sedang turun. Sorry. Hujan dah ada, kita tak kena payung nak boy ya. Buat petak sini.
Saya nak mencakul kat sini. Nak mencakul kat sini. Nak kawan payung ni sebabnya hujan. Hujan sekejap, berhenti sekejap, tak berhenti. Tidak Yami YMY kita buat sebelah saya buat semula kerja sekejap. Sekarang ni hujan. Saya cover buat air set. Terima kasih sudi menonton Walter menarik lah saya. Lebat nak minum lah. Hujan lebat sangat juga tak boleh juga. Alat kerja lah hujan lebat gini. Buah payung. Cek lah. Behind the scene focus work session with engagement chat. AI dia. AI summary. Behind the scene focus work session. Session with engagement chat. Maknanya buat tabir fokus buat kerja, sesi fokus bekerja dan dengan berbual, engage. Jnesh, terima kasih. Siapa tu saya ni? Hujan lebat ni. Jangan basah, teruskan juga lah. Jadi saya teruskanlah. Saya Inik Manin Zawahi Kasa 9961 Aminah 57.
Tadi saya bercakap tentang masa hujan tadi. Hujan lebat. Saya bercakap tentang ketinggalan nama. So, dah habis di situ. Saya ingat saya nak kisah saya lah kan. Tak sejak saya ni kalau saya berhenti kerana hujan. So, kalau saya tak ikan anda, maafkan saya, okay? Saya tukar saya. Sebab saya tahu kita boleh agak lah perasaan orang bila kita bawa ikan. So, saya kena siap saya lah. Maafkan saya ya. Yang saya tengok, alhamdulillah. Dan tak apa, tak masalah. Saya nak kerja sekejap, nak siapkan kerja ni. Untuk tanam. Saya kena kawal payung sebab hujan. Saya kena kawal payung. Handset biasa je.
otak ni. Ada ni tak otak ni. Okey, hujan dah reda. Kita buang payung lah. Okey, payung kita buang dulu. Dia dah reda, alhamdulillah. Buat petok yang ni. Buat kaki tak petok ni. Petok sikit lah. Okay. Oh, cakur straight gitu. Kita bersihkan dulu je. Bersih dulu. Baru kita buat petak, pasang papan. Tadi nak pasti dia ukuran mana ni. Oh, sini. Sini. Sini ada kemuak ni.
Ada bateri lah. Bateri ya sahabat. Mesin. Mesin. Apa ya? Itu dia. Tak sebenarnya ya. Oke, sebenarnya sebab cukup apa? Itu dia. Terus kehabisan kan? Kehabisan. Gitu. Oke, kita ambil ini. Udah, Allah tangil lah. Tangil tangil lah. Oke, merah. Sos babok, cakep ni pula. Untuk apa?
sulun 52 asli hati. Masih banyak saya tak dapat fokus kat sini sebab kaki saya dah. Kalau teruk yang anda, maafkan saya. Maafkan saya dah, saya tabik tau. Fokus kat kaki saya ni, insya-Allah nanti saya bangun ni. Okey. Ini sementara waktu saja. Sementara waktu saja lah. Waktu saja. Ya. Nak fokus, nak caku yang ni. Nak bagi tanah kebul dulu. Ni kau sedia kat ni. Okey, biar oh bahaya jungan tak boleh. Jungan gini. Juga ni. Nampak juga. Position juga ni. Ni mana tu? Ke sini lah buat. Tak apalah, payah pun nak baca. Ni lah, sini payah tu. Payah tu Tengok juga lah. Aduh. Cara berehat ni
Belum main, belum berehat. Gitu cara dia, kawan. Sikit yang saya takut tercangkul headset nanya. Kena bateri sahabat. Okey. Kita dah habis dah. Kita post mula lah. Terima kasih lah kepada sudi menonton live saya yang tak indah seberapa ni. Kepada semua yang sudi, terima kasih banyak. Jumpa semula. Saya Sabri Ibn SKM. Assalamualaikum dan salam hormat.